Terima kasih yang klik dan tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video sebelum-sebelum ni tau. Tak kisahlah video koleksi produk-produk yang saya pakai ke, video-video jentera berat ke, terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video sebelum ni? Bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya guna pakai harian. Ataupun teringin nak beli tu bolehlah beli. Okey, kali ni saya ada keropok lah. Keropok ni keropok kentang tau. Dia juga ada perisa. Boleh pilih perisa juga. Bentuk keropok ni juga dia berbentuk ring tau. Ataupun berbentuk cincin macam tu. Boleh kita makan dia. Untuk perisa yang saya ada ni, perisa BBQ. Okey, jom kita makan keropok ni. Okey, dah buka dah keropok ni. Dalam ni dia ada 5 lah. 5 paket keropok yang macam ni. Jom kita makan keropok yang macam ni. Okey. Terus sebelum nak makan tu kena buka dulu lah plastik keropok ni. Okay. Dalam ni dia punya bentuk keropok ni jenis cincin macam tu. Boleh masukkan ke dalam jari lah. Kalau muat lah, kalau jari kita tu muat, kita boleh masukkan ke dalam jari. Tapi jari saya tak muat tau. Perisa BBQ ni sedap. Tak muat nak masuk ke dalam jari. Boleh masuk ke depan ni je. Okay, itulah dia. Keropok kentang perisa BBQ. Berbentuk cincin macam itulah keropok ni. Okey, minyak rambut yang saya pakai minyak rambut kelapa yang macam ni. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Yang tak pernah pakai minyak rambut yang macam ni, boleh try beli, try pakai. Boleh melembutkan rambut, boleh bagi wangi rambut lah. Okay, nak pakai dia pun mudah. Kita tekan-tekan picit je macam tu. Okay, lepas tu kita boleh saput kat kita punya rambut lah. Okay, untuk sikat rambut pula. Sikat rambut saya pakai sikat rambut yang bulat macam ni. Kita boleh lah sikat rambut kita tu. Nak sikat tepi ke, nak sikat ke belakang ke. Minyak wangi, saya pakai minyak wangi Boyo Fighter ni. Minyak wangi ni pun harga dia pun murah. Wangian untuk wanita apa dah. Boleh pilih untuk lelaki ataupun wanita. Harga dia pun murah je. Mikrofon yang saya pakai ni, mikrofon ni. Mikrofon tanpa wayar, wireless mikrofon. Ada mai sekali dengan bekas simpanan yang macam ni. Dia ada 2 mikrofon. Yang ni yang saya pakai satu, yang ni lagi satu dalam bekas simpanan ni lah. Dia punya receiver ni kita boleh pilih. Sama ada nak pilih untuk Android ataupun iOS, boleh pilih. Okay, dekat bahagian bawah ni dia ada battery level. Kita boleh pilih lah. Jadi kita boleh tahu lah berapa paras bateri kita punya mikrofon tu. Jadi nak charge dia pun mudah je. Charge dia boleh guna kabel USB Type-C kat bawah ni. Okey, kali ni saya pakai baju t-shirt lengan pendek. Baju ni leher bulat tau. Warna boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Selesa pakai t-shirt ni tak panas. Sesuai lah yang nak pakai duduk rumah tu ataupun yang pakai nak bersenam, nak jogging ke. Dia baju ni pun serat peluh. Boleh pakai baju yang macam ni. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.